Halo guys. Ni Gibran, ini Dana, ini Mami. Sekarang kita dekat mana? Stadium Indoor Arcade. So kita nak tengok hari ni Nuha ada band competition lah. So kita baru sampai dekat stadium ni, tapi dia dah habis rehearsal. So kita tunggulah sebab sekarang ni tengah hujan lebat. Tengok ni. So ni stadium dia cantik. Saya tunggu sekejap ni dalam kereta. Okey, kita dah dalam stadium. Iban nak beli apa? Beli donat. Dah beli donat, cakap lah. Dah beli donat. Nak makan tak? So dekat luar ni kita ada macam food truck jugalah. So banyak food truck disediakan. Tapi hujan. Nampak macam ni. Tempat makan tak banyak, tapi bolehlah duduk kat area sini. Budak-budak cek toilet tak jumpa. Tapi ada signage toilet tu. So boleh masuk kot dalam tu kot. Jom pergi tengok apa ada kat dalam tu. So yang ni tim-tim sekolah tengah rehearsal lah. So ada banyak tim. Keluarlah, kita tak boleh masuk sebenarnya sebab cikgu-cikgu yang ada pas je boleh masuk. So parents memang tak boleh masuk lagi. So kita dah tengok Nuha. Oh, takut. Main Nuha? Tak main ni? Nuha? Tak ada? Awak ni tak make up lagi. Nuha, siap? Ni dah siap make up ke belum? Ha? Tak ada dia. So macam mana perasaan Nuha? Nervous tak? Tadi dah praktis dah kat dalam? Okey tak? Nervous? Siapa make up? Ha? Liza. Tidur mana? Tidur. Malam ni, baru nak tidur sini. Kami daripada Seremban. Malam tadi duduk kat Seremban sekejap. Daripada SP ke Seremban dulu. Saja lah, memang saja. Saya Saja. Seremban. Oh, bagi kampung tu. Bagi kampung dulu. Habis pun 2 hari lah. Besok tidur KL, tak tahan. Malam baru sampai sini. Tak boleh lah Daripada direct. Rabu lah. Main pada Selasa. Asal dah gerak dah. Tak kan? Kan, jom. Ni dua. Siapa make up Nuha tadi? Oh, Cikgu Rosli. Berarti pagi tadi dah sampai Nuha buat apa? Bawa dalam melodi. Aha. Lepas tu berasa nak masuk studio. Tadi rehearsal okey tak? Semua okey macam training? Okey. So tadi semua main okey lah. So ni Nuha nak touch up. Siapa nak touch up Nuha make up ni? Mami. Mami touch up. Sila. Siapa yang make up? Sampai lama dah. Baru sampai ni. Pukul 12 pukul apa?
Hari ni cuti kan. Hari Khamis kan cuti. Urusan keluarga tak apa. Urusan keluarga. Dia ada pengangkutan. Awak nak apa? Raisa ada. Semelok mana? Kak Raisa. Yang pink tu? Ni lah sebenarnya. Okey. Handphone mana? Rampas. Rampas. Pegang. Cikgu simpan. Cikgu simpan. Wah, cantik tak Gibran? Cute. Cantik. Ha. Rumah pagi tadi makan apa? Makan nasi lemak. Makan kat stadium ke kat rumah? Bagilah handphone. Pegang. So yang tu tim sekolah mana tu Nuha? Sebelah ni. Kuala Ketik. Oh, Kuala Ketik. Oh, dah siap pakai uniform dah tu. So lepas makan kau baru pakai uniform kan? Nanti perlu dap-dap Pagi tadi bangun kau apa? Nak. Awalnya. Okey tak tidur? Mat, satu bilik dengan siapa? Aisyah, Samsuri, Hasya, Alia dengan Duduk bilik Cinta. Awak dapat bilik. Ruang tamu. Habis? Tepi bilik. Tepi bilik. Hall lah. Macam hall. Kat atas. Siapa tidur bawah tu? Itu Zara. Zara yang tadi tu. Pegang. Okay, Azraf. Handsome lah. Ni macam nak kahwin ni Azraf. Tak. Cantik. Kau kena bawa pin juga Jadi dia ambil pin. So ni tim-tim SK Laguna Merbuk. So dia orang tengah bersiap lah. Chaos. Macam-macam aksesori nak kena letak. The chaos. So Azraf macam mana? Excited ke nervous? Excited 50%. Lepas tu? 50%. So boleh menang tak hari ni? InsyaAllah boleh menang. InsyaAllah boleh menang. Amin. Okay, rasa apa sekarang ni? Now we get number 1. We your best. And we did our best and get number 1. Wow. Bye. All the best everyone. Kejap ambil gambar. Mana Hasha? Tim sekolah kecil. Jom kita nak masuk. Guys. Ada yang Okay. berapa itu? Itu dah. Mari satu lagi. Itu belum. Panjang. Okay, terima kasih. Kena buat yang koyak-koyak. Jom. Okay. Bye. Oh, the view. Menghadap ke mana? So, orang duduk belah sini. Kan?
of day 1. So kita nak balik ke hotel. Look at the stadium, so nice. So Nuha dapat nombor apa? Tadi yang kedua dapat nombor last sekali. Yang tu 3 bottom. 3 bottom 3. Tak dia gabung apa? Oh, cantik stadium. Got colour. See? Ni outdoor stadium. Lampu cantik. So ni indoor stadium, the phone very nice.